tak ajar rasa lemah macam tak best. Ha, macam tak best kalau tak lama tak ajar. Nanti nak kena ajar. Okey. So muka surat 78 ni. Hari tu kita dah sampai A tu dah B B tengah bincang. Okey. Okey, kita cuba buat. Putaran ni memang akan ambil masa lah. Sebab tu saya nak pastikan putaran tu memang soalan akan masuk pesa Sebab tu korang kena pastikan faham tu betul. Memang confirm masuk pesa. Okey. Untuk yang bahagian lepas-lepas ada nak tanya apa-apa? Ada? Kan minggu-minggu macam ni dah malas kan? Dah malas pergi sekolah kan? Dah malas nak datang tuition. Buat nak raya. Patutnya raya korang terakhir sebagai pelajar sekolah kan? Oh, raya terakhir sebagai pelajar sekolah. Jadi buat lagu tu. Raya terakhirku sebagai pelajar sekolah. Ya ke? Oh, korang tak dapat dah? Nanti setkan lah. Kita set bila korang boleh datang dulu. Dah hari ni. Ikut tu. Dia ada orang yang dibagi sampai setakat 4 je. Lepas tu tak bagi dah. Kalau terdulu saya ingat sampai 4 je lah kot. Tapi ada setengah bagi. Setengah tu dia saudara mara tu bagi juga. Sebab pandai. Sebab kita budak you. Oh, dia bagi. Dapat lebih lah. RM10 lah. Lebih RM10 dapat paling tinggi lah. You. Standard orang bagi dah masa RM3. Standard lah. Sekarang RM5 dah standard. Selain daripada Deni Syakim balik Pantai Timur, satu lagi balik Pantai Timur. Betul. Bila start balik sekolah? Bila juga. Jadi lah. Tiba. Puasa tidur. Eh. Eh. Itulah ni. Tak tahan oh. Kan tak tahan ni orang kereta walaupun tidur. Kau tidur ke ni? Ayah gua nak tercungor macam tu. Sembang cakap seorang-seorang je. Betul. Ha. Kan. Tu standard 20 jam lah. Tengok Terengganu. Kau kereta mana? Oh, masih tengok sikit. Dia kau yang 20 jam tu sampai Kota Baru. Kau tak sampai 20 jam. Standard 12 kot. Ha. Siapa nak rasa balik kampung macam tu, carilah kahwin dengan orang macam ni. Jadi, kasih lah. Dia standard kalau balik kampung tu ke Perak, Taiping Perak. Standard paling lama 8 jam lah. Tapi sejak dah berapa tahun ni tak pernah balik teruk pun 6 jam. Sebab lalu lorong tikus. Tak ada cerita ke orang, nyap je. Boleh cerita ke orang kan, nanti orang viral. Apa balik kampung ni lalu sini? Okay.
Dua tahun lepas tu ada orang viralkan jalan sebuat tu. Tu beritahu semua orang tahu. Jam jalan tu. Tukarlah buat ada satu jalan ni. Dah orang viral juga jalan tu. Jam juga. Susah apa dah. Lepas ni nak kena tampal kat belakang kereta, jangan ikut aku. Ya. Kau tengok nanti time raya, lorong-lorong kubur pun lalu. Lorong-lorong kubur, yang sempit pun orang nak lalu tak. Berselisih pun tak apalah. Betul tak? Saya tengok ni. Kalau tak payah raya kat sini, syok lah kan. Tak payah. Syok apa? Syok apa? Kampung, kalau kampung dipisahkan oleh padang. Ya? Betul tak? Maya. Kampung ni padang je yang memisahkan. Padang yang memisahkan kita. Lagu. Dekat sangat. Dia nak parking pun kena parking tengah-tengah. Nanti tak adil. Ada budak tu sensor. Apa uh, lagi dekat. Dia punya atuk nenek dia lagi dekat. Sebelah-sebelah. Hmm. Tapi tu kahwin. Ya, mak ayah belum mau sebelah-sebelah tu. Atuk nenek yang dalam arwahnya dengan tak fitnah kampung. Kau betul rumah aku. Berapa rumah? Dia macam ni seronok sebab dia dah, cerita tu dia datang time raya je. Yang dia budak tu cerita nama dia Faurizah. Baru-baru ni saya jumpa kat kenduri budak tu cerita. Budak tu cerita kahwin, saya jumpa mak bapak dia lah. Eh, oh ini brandnya abang akak ni. Rumah sebelah-sebelah tu. Brand. Rumah atuk nenek dia sebelah-sebelah. Rumah sebelah-sebelah je. Maksudnya mak bapak dia berkenalan daripada jiran dulu lah. Daripada kecil sampai ke besar kahwin. Oh, jiran. Nah, DJ suruh kan, saga kan. Oh tu baling ke sini, baling ke sana kan. Ha. Ya. Ha, pernah jumpa serai macam tu. Tak pernah jumpa kan. Sebelah je. So, kata sebenarnya ini mesti menimbulkan kemarahan. Soalan sini. Itu tidur mana? Oh. Macam mana kan? Oh, nenek ni pagi tidur sini tu pergi sana. Nenek ni pagi pergi sana. Oh, habis kalau nenek pagi ikut lah. Sudah. Ubah. Jadi tak ada isu lah. Tak ada isu tempat tinggal. Kan? Confirm. Confirm boleh tempat tinggal penuh. Okay? Tak soalan ni. Oh, okay? Nampak? Benda yang rare yang korang mungkin susah nak jumpa lagi. Macam tu kan. Kita tak tahulah. Kalau macam Sumayah tu dia dekat satu taman. Kan? Satu taman. Tu mak ayah dia. Satu taman. Sebab tu, benda yang korang nampak tu, benda tu yang rare dan unik. Bagi saya, sebab sahaja tu 19 tahun, kata setengah kebagas setengah ada korang. Kena banyak kan korang ni. Ah, apa, mak ayah korang kenal macam mana pun kita orang tahu. Jadi benda tu jadi rare lah. Ah. Ada Batu Sensor mak bapak dia memang kawan sekelas, kahwin sekelas. Ada. Yang tadi itulah kahwin sekelas, lepas tu bapak dia sama belajar, mak dia tak sama belajar. Cancel dia lah, tak sama belajar sebab apa kangen keluarga. Sedih weh. Tapi sekarang orang kaya lah, kaya lah. Alright. Oh, dengan teacher yang tanya, dengan teacher rakan sekelas.
Apa kau rasa tanya teacher? Apa tak bola lelaki tak ada orang perempuan tak ada orang lelaki? Okey kan? Boleh lelaki dengan lelaki orang boleh sahabat. Ah. Okey, dia bagi so dekat sini dia ada pembesaran, dia ada translasi. Bermakna kalau soalan macam ni, korang tak perlu risau dia punya pusat bulatan. Jadi dia senang sikit lah. Tapi korang tak boleh berharap dalam periksa soalan-soalan yang senang ni. Sebab of course lah soalan kalau nak memberikan markah yang banyak adalah soalan bukan yang kategori susah. Soalan tu melibatkan banyak jalan kerja lah. Okay? Aku tak tahu. Maksudnya soalan-soalan macam ni, kan? Tak kisahlah macam mana pun dia ni. Jangan korang ada favorite pada satu-satu soalan Sebab kadang-kadang tu kita tak pasti yang mana akan represent. Tapi soalan bahagian ni mesti akan ada dalam exam. Okay, ini gambar raja akal Itu dia punya objek Okey, dia melalui translasi MNN. Transformasi MN. Bila MN, korang kena ingat. Puteri nampak tu? Kau nampak tu? Tu tak nampak kau. Okey, nampak. Okey. Ada tak? Dulu kalau saya duduk belakang, sendiri. Sendiri sampai habis saja. Macam ni kau aku ada lagi. Tengok saya tak nak berdiri. Tengok saya tengok ni. Okey, so end dulu. Pembesaran pada pusat 5-10. Okey, tandakan pusat dia dulu. Pusat 5-10. 10. Kan? 5-10 salah salah. Ya? Okey. Pusat dia. Pusat yang ni. Bukan pusat korang. Tak payah tanda. Tak payah tanda pusat korang. Pusat ni. Salah faham. Okey. So sekarang ni ada ajar macam tu. Saya fokus pada yang besar ni. 4 kan? Okey. Dia kan 1/2. 1/2 maksudnya dia akan jadi lebih kecil. Lebih kecil. So, korang pastikan korang sambung ni. Okey. Pastikan korang sambung. Contoh, macam mana saya nak tahu dia punya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat sini, daripada sini ke atas 6 kotak kan? Betul tak? Maksudnya, kalau separuh ke atas ni 3 je. Dia akan berada dalam lingkungan ni lah. Okay. Kalau kat sini 1, 2, 1 baris, 2 baris. Kat atas ni mesti 1 je kan? Tak payah buat macam tu tak apa. Terus korang akan dapat dekat sini. Tu buat. Okey, baris tak ada. I know. Ya. Mana kau akan pelajari? Itu pun belum bayar lagi.
Kita buat balik. Ada jadi A. Nah, dah ada. Dah ada. Dah. Mana kemarin? Eh, tak ada pakai ni lengan common tu, betul kan? Okey. Okey, tak ada. Lepas tak? Lepas tak? Okey, lepas tu yang ni. Yang ni. Ini eh. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okey. Lepas tu, ambil ni. Ini. Kita ambil dekat-dekat dulu. Oh, dia. Lurus eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Lemak, sebelas. Sebelas ke sebelas? Sebelas ni. Salah lukis ke? Is. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dekat mana ni? 15, 10. Hei, siapa dah buat? Ha? Ini simbol M ke yang ini? M dulu. M dulu. Yang belakang dulu. Faham tak? Dia takkan, kalau dapat sama, jawapan dia nasib tau. Dia kena buat belakang dulu tau. Saya rasa dah cakap kat ni. Jangan salah tu. Kalau kau dapat kebetulan korang terikut aturan, kau dapat jawapan sama, tu kebetulan. Dia tak mungkin, tak boleh kau jenis sebenarnya. Dia kena buat yang belakang dulu, lepas tu depan. Ingat tu aturan dia. Okay? Alright. So, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh. So, dia 5 eh. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat ni eh. 10. Betul? Dah boleh sambung dah ni. Ah. Okay, last but not least. 4. Ini kan? Betul tak? Dekat koordinat 2, 14. Betul tak? Yang last ni, koordinat 2, 14. Siapa ada masalah, tolong bagi tahu. Jangan subscribe. Kan? So, tahu kalau dia tu buat dia. Jadi, dia tak cari dia panjang mana kurang kali kalau tidak. So, dia ni pula buat dia benda. Kalau dia tak buat yang dia tu, dia suruh garis dia. Oh, pelatih. Kau tahu empat kan? Empat dia berapa orang akan dua kan? Set dah yang dua. Okey, ini satu. Tak boleh. Set yang dua. Satu. Set orang yang tiga. Dia nak cari yang dua kan? Empat lagi dua. Tu sama. Satu pula ini juga. Kenapa? Sebab dia lurus. Kita kira yang definisi ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Ini bagi dua. Satu, dua,
Tak boleh. Tahu. Hukum tahu. Tak ada mana. Ya, kau tengoklah soalan. Politrompi dalam ini sebagai satu objek yang dibagi ini. Maksudnya N itu terbalik. N dulu banyak N. So, ya. Iya. Ada apa lagi? Tapi kau lipat satu dua lepas tu kalau kita itu satu di sini kita sebab ni kita dah memang satu buat sebab tu tengok ni sebab satu kali baru tapi nampak kalau kita buat pasal kiraan satu dua tiga empat maksudnya garis kena problemnya nak tahu daripada garis ni nak terpusat berapa kotak satu maksudnya ni so kalau dua bahagi satu dua bahagi satu dapat dua bahagi dua dapat dua. Kalau kasih dua garis ni kita tahu. So, tadi kalau kau garis bisa dalam satu. Ataupun sebenarnya lebih baik kalau yang terakhir ini ni dari sekarang ni
Satu, anda orang dulu, nampak yang apa bawah berbelit-belit tengok. So yang ni, titik ni, yang tidur. Dia kalau dapat 4. Ya. Dapat. Dapat. Satu yang kita ingin. Empat. Oh, macam mana kita tahu dapat? Mungkin. Yang ni. Ini. Titik ini. Titik ini. Pastikan semua faham tu tak. Dia tak nak, dia takut korang ni balik ni kampung lah apa habis. Korang tu makan ketupat rendang habis semua ketupat. Lepas tu berak buang sekali. Perjalanan ni. Okey. Untung mesti melompat Betul. Dia apa pun. Yang jogging para jogging boleh. Dia apa? Di datang tapi kita tackle. Okey. Ini tak ya, tak ya. Dia atlet. Pada kau berapa kilometer kau punya 1,500? Oh, 1,500 je. Boleh kejar tu. Apa tu terbuat 6. Ha? 20 minit. Baru 1 kilometer. 20 kilometer ada. Saya main 5 kan. Kita dah dapat 7. 7 1 jam. Sebab dia sebenarnya 1 kilometer 1 jam. Ya, kalau 2 kilometer 2 jam. Betul. Kalau 7 kilometer, maksudnya 7 jam tu 7 jam pula. 7 minit. 10 minit. 1 minit 10. 70 minit. 70 minit. 70 minit 1 jam 10 minit. Tapi saya sebab 1 kilometer 1 jam. Okey. Tak apa. Bisa boleh ambil. Bisa. Okey. So, lepas ni kita buat transaksi. Transaksi ni kita tak perlu semua titik. Kita boleh pilih. Tak payah semua betul-betul. Tapi kalau korang boleh membayangkan. Orang ni memang tak boleh membayangkan lukisan matematik ni sepaham. Orang boleh membayangkan rupa power korang. Tengok. Kalau orang buat tengok power kan. Apa? Macam apa tu. Okay. So. 13 apa 13 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 ke bawah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini tanda. Okey. Okey. Transaksi, kalau dia macam ni, dia akan turun macam ni juga. Faham? Macam ni, dia akan ikut macam ni. Dia kalau pembesaran apa yang lain-lain tu boleh berubah kedudukan. Macam contoh macam ni dia menjadi macam ni. Dia boleh. Kan? Jadi boleh jadi macam ni. Okey, faham
Tu translasi je dia special. Okey, ambil satu titik lagi ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Sekarang saya dah dapat satu sisi kan. Itu yang ni kan. Yang lain tu korang lukis je lah. Boleh agak kan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Tu naik atas. Satu, dua kan. Satu, dua kat atas ni. Lepas tu korang. Eh? Faham tak? Okey, nampak? Okey, dalam periksa nanti, kalau ni A tanda, ini A tanda-tanda. Okey, so boleh tak saya nak buat ni semua sekali, semua titik? Boleh? Kalau kau punya lukisan sampai 7 titik je lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi korang janganlah confuse dengan korang punya lukisan. Memang dalam periksa, ini dikira. Cuma saya takut korang confuse dengan lukisan korang. Tak, bila buat lukisan tu, janganlah korang pergi tekan, bagi terang. Memang lah kan. Ini agak-agak lah bayang-bayang, saya nampak sudah. Ha. Tapi kalau punya lukisan ni, pastikan terang lah. Okay? Terang supaya tidak perlu bersulur. Dah terang lagi bersulur. Okay, okay, next. Apa saya tuan? Kau tuan tu? Kau janganlah jadi macam budak kecil saya satu lagi tu. Yang menyombongkan orang. Oh, itu benar kita kan? Kazwan dia kembung dengan doa. Alhamdulillah. Kazwan ada berapa kat terawih? Terawih kat rumah. Ini dia kata dia tak nampak kau terawih. Kau bermimpi, kau bermimpi. Tak baik tipu saya tuan. Okay. Alright. So, lukisan dia. Okay. So, kita nak lalui pembesaran dia punya pusat dia. Pusat dia dibagi 30 negatif 10 eh? 30 negatif 10 sini. Belum mau. Bawah. Okey. Dia bagi kau tengok dia punya faktor skala dia positif ke? Kalau faktor skala dia positif, faktor skala dia positif maksudnya kau punya image akan ada belakang ni. Faham? Kalau faktor skala dia negatif macam tadi ni, dia depan-depan, titik tengah-tengah. Jelas. Sekarang korang kena ada bayangan. Negatif, oh titik tengah-tengah, image, okey. Kena ada bayangan macam tu dulu. So, kalau dia positif macam untuk yang next ni, korang kena tahu kalau titik kat depan ni, korang punya image mesti berada di belakang dia. Atau kalau objek kat sini, image dekat belakang dia lah. Faham tak ni? Sudah. Kalau dia, kayak ni, kat buku tu lah. Faktor skala dia positif 2 ke? Titik dia korang dekat sini Betul? 30 negatif 10 So, objek, image kat belakang dia. Kalau kata objek kat sini, image kat belakang. Tapi kalau dia buat kat soalan tu negatif 2. Maksudnya titik kat sini lah. Jawapan korang kat sini. Kalau dia punya faktor skala negatif, objek, image mesti berada di
Depan dia. Titik tengah-tengah. Faham tak ni? Faham eh? Saya cakap bahasa Melayu ni. Itu bukan kita bahagian. Habis. Okey. Ada yang. Okey. Cakap apa? Okey, so. Apa tadi? Okey. Tolonglah, saya punya petak tak berapa nak petak. Kau petak. Kau tengok pun kau petak. Kau tengok aku punya. Okey. Tengok sekarang nak ambil titik ni. Okey, fokus, fokus. Pastikan tepat. Ni korang ni tepat mana lah kan? Baris dah habis dah. Kan? Tak, tak. Garis tu maksudnya biar betul-betul titik tu berada atas bucu. Janganlah. Kan? Nanti tak tepat. So, garis sampai sini. Okey. Korang garis tu. Korang nak garis sepanjang yang boleh pun boleh sebenarnya. Tapi, sesaja tambah sikit value added sikit dengan korang punya jalan kerja tu. Supaya, okey. Ini kan 1, 2, 3. Okey. Dia patut skala dia apa ni? 2 kan? Maksudnya membesar kan? Okey. Titik ke sini 1, 2, 3. Ni. Baris ni. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Ke sini. 1, 2, 3. Ini faham tak? Okey. So, kalau faktor skala 2, 3 kali 2. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud titik korang ada pada garis ni, betul tak? So kat mana dia silang? Ha, Bukan Tengok. Putih. Kamu si putih ni cakap Kelantan tak? Tak pakai sangat Kelantan. Ni ganu sikit. Kau tahu pasal putih, ha? Ulang lagi. Okey. Rasa nyanyi lagu berulang ke? Sejarah mungkin berulang. Dia botak macam tu juga kan? Nyanyi tu. Okey, 1. Okey. Titik ni ke sini. Okey. Dah tadi. Tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. Okey, 1, 2, 3. Betul tak? Baris ni, 3. Faktor skala 2, betul? 3 kali 2, 6. Start balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini garis dia terakhir. Okey, garis ni kat mana dia bersilang dengan garis korang buat tadi? Kat sini kan? So, titik ni objek, ini adalah titik untuk image. Okey, dia kena tengok yang seterusnya. Tengok yang seterusnya pula. Tengok yang seterusnya pula. Okay, saya kena tanya siap-siap lah sebab saya punya ni kan tak berapa nak peta. Korang kan peta pula nanti. Okay. Okay, sekarang garis. Tadi dah? Tadi garis dah? Satu-satu kita buat satu-satu sama-sama. Kamu buat sekaligus semua peta kan? Ini dah? Buat sekarang, nanti korang lupa. Korang kan itu betul. Korang kan itu betul tadi. 81 tahun ni? Orang pakai lah, bapak siapa yang nak ambil lesen tu 81 lah. Betul lah. 81. Umur ingatan kita balikkan itu umur. Dia baru 34. Tahun depan tak boleh buat apa. Terbalik pun sama je. Nanti saya buat mak apa aku balik ke rumah. Dia lagi pada kau. Patutlah kau tak ingat aku bebel ni kau kat rumah. Oh. Okey. Dah. Dah. Okey. Sekarang garis ni pula. Okey. Dah. Ha. Kita ni bila Dah garis. Dia garis tu.
Tak boleh percaya pada budak yang di atas meja ni. Kan semua meja dia kerjakan meja-meja ni. Kan? Macam apa soalan bulatan, apa sukatan apa luas sektor meja. Itu makanan kau lah. Okey dah. Dah baris. Okey. Sekarang kita buat. Okey, sebab saya nak top up sikit korang punya cara lukis tu dengan kiraan. Kau tak buat line ni semua orang hati line. Masalah korang ni sebab line korang tu tak ada titik. Itulah kan. Okey. Ke sini. Satu, dua kan. Dua kali dua, empat. Alright. Satu, dua, tiga, empat. So, ni garis ni kan. Oh, ah. Betul. Kan dulu. Tunjuk satu-satu macam sahaja berasa. Apalah. Okey. Okey. Orang yang dah lukis habis tu jangan ni kan orang nak belajar. Balik bukan kalender kat dia. Okey dah. Sekarang okey saya tak ada saya punya ni siap-siap lah Okey. Sebenarnya yang ni kan sebaris kan. Nampak tak dia? Sebaris kan? Mubahai tak sebaris? Selajur. Ni selajur kan? Matrix. Ni lajur. Ni baris. No, no. Oh, kau dah pencin dah lupa pula. Mana ada lajur senang, Dre? Pelik bunyinya kan? Boleh lah, boleh. Okey, sekarang ni selajur, betul? So, kau tengok dari titik ni ke titik ni dua kotak, betul? Dua kotak. Jadi kali dua? Satu, dua, tiga, empat. Siap. Tak, saya pun garis lah. Tapi tak payah lah sebab dia sebaris kan? Selajur. Sorry. Selajur. Terekod kena betul. Ini salah. Ini pecah. Ni pun sama. Ni sebaris pun. Sebaris kan? So, kalau dua, empat. Satu, dua, tiga, empat. Sudah boleh sambungkan semua titik. Tu kat sini kan. Okey. Siap. Ni A. A. Waduh, putaran. Putaran yang paling. Okey. Garis yang lurus-lurus tu senang. Tapi kalau macam ni kan, macam ni susah nak agak tu tak? Kalau lurus tu senang. Okey. Itu standard appraisal macam ni. Dia ada satu je garis. Biasalah, nama pun soalan kan. Mana ada soalan menyenangkan. Okey. Next. Lepas tu dia suruh buat putaran. Semua darjah. Pusat. 20. 20. Wawatan 20. Satu arah. Oh, tak ada. Taman Ser. Lagu tu kena nyanyi. Tak pulang. Okey. Dah. Pusat. Okey. Ambil titik terdekat. Ni kan. Yang ni kan kacau dah. Yang ni kan. Sama. Sama lah pakai baris. Sekarang. Dah. Garis tu tepat-tepat sikit. Okey. Sekarang ni pusat rajam ke lawan jam? Tengok lawan jam rajam pula. Jam digital. Nak tak tahu arah jam. Stop lagi. Kau yang confuse, yang kau pusing tu lawan jam. Kau pusing tak? Okey. Ada jam
Ikut. Tahu apa tu? Pening lah. Okey. So, arah jam kan? So, arah jam dia pusing ke atas. Okey. Langsung tak ada pembaris. Hari tu kita bagi kat budak-budak. Pembaris. Ya, jam ni pun pembaris ni pun budak-budak tinggal. Okey. So, pembaris yang tajam letak kat sini kan. Lepas tu, korang garis. Kalau ni kan satu, dua titik kan. So, satu, dua. Faham, faham, faham. Kan ni korang ada bersentuh dua bucu kan. Ni pun bucu kedua. Satu, dua. Okey. Okey. Dah. Yang tu dah. Okey, yang ni pula. Yang ni senang. Lurus je kot. Satu, dua, tiga, empat. Garis. Satu, dua, tiga, empat. One, two, three, four. Okey, ni kan. Lepas tu 90 darjah. Pembaris kan. Ke atas. One, two, three, four. Okey. Yang ni sebenarnya lurus tak? Yang ni. Dah siapkan dulu dah. Okey, yang ni. Dia lurus kan garis dia. Betul tak? Okey. So, ini pun korang sambung juga. Dia kan yang ni. Ini juga kan? So, ni kan tambah lagi dua kotak. Bermakna tambah lagi dua kotak. Satu, dua. Okey. Campur. Okey. Faham? Okey. Sekarang ni yang lurus ni tak payahlah. Empat kotak kan? Satu, dua, tiga, empat kan? Kau sambung. Satu, dua, tiga, empat. Janganlah. Itu tak boleh. Satu, dua, tiga, empat. Faham? Nanti secap yang boleh conteng tu senang. Ini sebenarnya yang boleh conteng tapi tak tepat. Okey. Faham kan? Kena tanya kenapa macam ni. Tolong Dah. So, A prime prime. Dia faham Kalau tidak hati lah. Okey. Mudah-mudahan. Okey. Oh, okey. Cara putaran tu tolong jangan ajar kat kawan yang tak fusion. Siapa yang tidak kena dengan fusion. Kat maya korang pun tak boleh ajar. Sebab maya korang pun ada setengah nanti. Nanti dia bocor rasa. Cara ni tak ada siapa pun ajar kita mesti. Sebab kebanyakan setengah cikgu ni pakai kertas suri. Ha, kertas suri. Tapi kertas suri tak boleh bawa ke sekolah. Macam mana? Masa peksa tak boleh bawa. Tak boleh. Jadi tak boleh Itu saya rasa hanya membutuhkan memudahkan pembaris betul. Ataupun pembaris setia. Tapi sebenarnya yang setia lah sebab kuatkan setia. Okey? Alright. Okay, faham ada soalan yang tanya? Pastikan betul-betul faham. Kita nak pastikan soalan ni kita nak perfect mark 10. Kita target nak dapat 10 ni. Saya pula target. Pasal kurang lah. Kurang target itu skim.
orang balik yang satu patut hari Jumaat suruh dia buat kelas lagi lah. Macam tu. Tapi kita dia belas. Yang petang. Buat orang ada gambar. Mak ni pun buat kelas juga. Dia Parahi. Oh, Parahi pula. Mak tu dah ada kelas tu belum? Parahi terus. Ada tu ada buat. Lepas tu tak jadi. Lepas tu buat. Parahi belum baru. Okey. Tengok soalan muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya, kalau korang tengok kat gambar rajah dia. Dekat gambar rajah dia, kalau korang tengok, dia bagi ini tanda. Ini tanda bar. Apa nak ngorat? Simpan dah tak ah. Weh. Lagi dah betul. Ipan dah balik ni. Ipan dia dah balik. Cuma dia sabar bah. Nanti diskon cincin ya bah. Diskon cincin. Order. Tu cincin tu yang 4 jari, 5 jari buang. Peri. Peri ni satu je. Ni boleh masuk 4 jari. Kurang kan? Mana nak tahu kan? Ya, suruh lah. Apa? Ipan. Ipan boleh. Kalau dia Ipan, ni cara nak ngorak dia lah. Oi. Jadi sekolah dia. Hey. Okay. Ya, di bawah ni. Aduh, sama juga. Okey, cuba tengok pada gambar rajah dia, nampak tak ada double prime? Bermaksud tu image. Tu image. Jangan salah buat. Ke image, maksudnya tadi kita buat M dulu kan? Tapi bila dia bagi image, korang kena buat M pula dulu. Pergi ke? Faham. Lepas tu kena baca soalan. Baca, bukan hidup. Okey? Nak tadi wuk. Dia sekarang duduk lepak kat rumah dia ni. Apalah kan, dia mesti nak naik motor white. Ya, apa? Anjing tu. Mesti nak lepak dekat ada kereta Honda. Oh, apa kena sama? Dia sampah. Okey. Fine. So, kita nak the other way. So, kalau kau tengok situ, kita kena mula dengan M dulu. Alah, pembesaran lagi. Tak apa, alah lagi lah. Tapi kita nak buat tu tak? Okay. So, pusat 40. Ni. Dia punya patut skala positif betul? Okay, kalau dia kat sini, maknanya dia kat depan. Depan dia. Okay. Ambil titik yang dekat dulu. Bertandakan siap.
Okay, kita buat satu-satu. Sekejap. Okay, ini positif kan? Kalau positif bermaksud kalau image, objek depan dia. Kalau objek, image belakang dia. Okay, tengok. Dah, ini sudah kita siap. Kau tengok Okay, sekarang ni yang ni. Garis terus. Garis ke pusat. Sekarang. Dah. Dah. Kau dulu dia jap. Kau dah siap, saya tahu. Dia pula dia dia buat pesa ni. Boleh. Baru test pun. Hmm. Dah, saya tutup depan-depan. Saya tak tutup belakang. Okey, dah. Tengok kira-kira ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kan? Dia punya faktor sekarang tadi berapa? Tiga. Enam bahagi tiga? Dua. Satu, dua. So, kat mana? Kalau ni dua kan? So, dia bersilang di tanda. Faham tak cara yang saya ajar tu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Faktor skala dua. Enam. Kita kira baris. Satu, dua, tiga. Tiga, tiga, tiga. Empat, lima, enam. Enam bahagi tiga. Dua. Satu, dua. Saja je. Nak pilih manusia. Dah pencet kan? Saja nak bagi dia rindu. Bunyi buat kerinduan. Bunyi-bunyi. Oh, ya. Bunyi biasa. Kan? Sampai waktu internet itu. Okey. Okey, ni kan garis lurus. Untuk garis lurus, satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16. 16? Lima belas, enam belas? 15. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16. Saya tak salah. Lima, lima. Salah ni. Patut kat 9 ni. Salah. Okey, 15 bagi 3. Okey, sekarang 15 bagi 3. 5 kan? 5. So, satu, dua, tiga, empat, lima. Tanda terus. Sebab tu garis lurus. Untuk garis lurus, tak perlu buat garis terjadi. Faham? Okey. Next. Yang ni. Okey, itu boleh Itu senang ni. Kalau garis lurus, senang. Okey. Ini. Okey. Macam mana korang nak dapatkan yang ni sekarang ni? Okay. Macam tadi tak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas kan? 15 bagi tiga, tiga, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Garis kat mana dia bersilang? Satu, dua, tiga, empat, lima. So sini kan? Bersilang kat sini kan? Okay, sambung. Sorry. Sambung yang tadi pula. Ni So, dia akan jadi B prime sahaja. Ini kesurat ni. Nak, mana saya nak sematkan dengan korang ni. Supaya korang ingat terus. Okay, next. Dia putaran pantulan. Pantulan senang tak? Pantulan pada garis X sama dengan 8. Okay, dah apa sebutkan? Kan situ sabar pula.
Tak, ini ada orang boleh tengok-tengok orang lain. Biasa orang yang tengok orang ya setan. Kan? Okey. Tak penyanyi yang bunyi. Okey, dah. Pantulan ni. Pantulan pada garis 8. Okey, 8. Mana 8? Apa? Pantulan senang. Tengok titik dekat. Satu kotak ni. Satu kotak. Dah, tanda. Dua kotak. Dua kotak. Tanda. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sambung. Bukan. Di. Jangan terbalik. Aduh, oi. Korang sorak aktiviti ke je? Sorak aktiviti, tak ambil tahu. Nak datang. Nak tanya bila nak siap kelas baru. Tak, nak komplain kelas tambahan. Tolong Aki kan. Bukan aku 4 lagi 5. Nak tolong kau tak nak. Tak nak kita tanggungjawab dari dia tadi. Saya mewakili bapa. Lepas tu budak lain pula, budak lain pula. Oh, banyak anak ni cik. Banyak, anak saya banyak. Okey.
Okey, ini dia gambar ajar dia. So dia punya yang pertama, M dulu, putar dulu. Dua satu pusat. Ni kan. Jauh pusat dia. So, kita pilih titik terdekat dahulu. So, saya pilih ni. Oh, inilah lurus je. Garis, 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 garis. Garis. Kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kan? Sekejap, sekejap. Orang tak tengok tu. Okey. Kan? Faham kan? Tujuh tu apa benda? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So, 90 darjah, sekejap. Dia lawan jam ke? Ha. Sebab kita bermula daripada image. Kita nak cari objek. Cara je yang menyusahkan sikit. Jadi, kalau soalan bagi arah jam, korang kena buat lawan jam. Sebab korang dia image. Korang nak cari objek, dia terbalik. Faham tak? Putaran tu tak terbalik. 90 darjah tu. 90 darjah terbalik 90 darjah juga. Lawan jam, kalau arah jam, lawannya lawan jam. Faham eh? Faham eh? Sebab kita cari, kalau soalan dia bagi objek, nak cari image, ikut apa yang dia nak lah. Lawan jam. Arah jam, arah jam. Faham? Tapi sekarang soalan ni, dia bagi image, korang nak cari objek. So, benda tu semua boleh terbalik. Faham eh? Tak boleh berair ni. Okay, okay. Faham? Okay, satu bermakna lawan jam dah saya. Kena, kena dia ada way. Sebab kita buat pun terbalik. Kita image cari objek. So, terbalik. Okay? So, satu, dua, ni tadi orang tujuh kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Faham? Okay, faham? Faham? Okay. Kalau saya punya style, saya akan cari dari lurus dia juga. Yang ni kan? Okay. So, yang ni, sambung. Sambung sekarang. Okay. Pemaris, bucu, bucu. Bukan bucu. Bucu. Ni, tak sini. Bawah ni tau, bawah ni tau. Eh? Okay, garis. Cuba korang garis. Garis dia lebih-lebih. Garis dia. Lepas tu dia, okey dah. Garis dulu. Garis. Garis dah. Meja senang garis ni. Saya garis kat meja. Okey. Dah? Dah? Macam mana nak cari titik ni? Satu, dua, tiga, empat, lima kan? Betul? So sini pun. Satu, dua, tiga, empat, lima kan? Sepunya ni salah. Orang dapat lima tak? Lima kan? Yang ni, dah. Lepas tu korang ni, kat sini patutnya. Buat garis satu, dua, ni kan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima kan? So yang ni satu, dua, tiga, empat, lima. Dia mesti lah kat sini, betul tak? Patutnya korang betul lah. Betul kan? Yang tak betul kau kan? Dah. Okey, so korang dah dapat ni. Ah, okey.
So dah dapat ni. Ni dah dapat ni. Garis lurus lagi. Ni. Okey. Okey, sambunglah, sambunglah. Sambung, 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 sambung. Okey. Dah 90 darjah pakai kau punya pembaris, pakai kau punya pembaris tu. Okey. Lepas tu dia sepatutnya macam ni. Tahu tak? Betul. Ini garis ni. Okey. Ni dah buat tadi kan? Lepas tu pakai pembaris bucu macam tadi. Lepas tu korang garis yang ni kan? Ikut bucu ni lah. Bucu ni kan 90 darjah. Garis. Pusat. Ini. Bucu ni dekat pusat. Ha, tentu. Ha, tu garis. Bucu ni 90 darjah. Kecuali pembaris kanak-kanak yang. Pembaris kanak-kanak kan tak boleh bucu tajam. Nanti korang cederakan kawan-kawan korang. Nanti kena tampar dengan bapak orang lain. Okey. Dah. Dah. Okey. Sekarang ni macam mana kita tahu bucu ni kat sini? Macam mana kita tahu? Okey. Tengoklah agak. Daripada titik ni ke sini dua kotak kan? Betul tak? So, jadi kau kira lah dua. Satu, dua. Oh, kena. Sampai sini jangan cakap pula. Oh, kena. Oh, ngalau. Cakap sendiri kau kuat lah cakap. Cakap dah latih lah. Oh, kena. Tak kena. Oh, satu dewan. Kau setiap satu titik kau tanya cakap dia tak kena. Dia semua. Ish, dia buat tak kena. Kena pun salah. Okey. Dah kan ini? Ini kau boleh agak-agak dah lukis sebenarnya. Dah boleh agak dah ni. Tak nak rasa saya nak ni jugalah. Okey lah. Okey. So kalau kau tengok kat sini nampak tak dia naik macam ni? So tak ini dia kat sini. Kan? So yang tu tak payah dah buat line. Jangan banyak-banyak sangat line. Nanti korang tengok pun korang sendiri pun confuse. Okey. Ini dah boleh korang dah boleh lukis. Dah boleh agak lah. Okey. So ni B tanda. Okey. Translasi senang yang amat. Kalau bentuk dia macam ni, jawapan korang pun akan macam ni. So, translasi dia berapa? Negatif 11,5 ke atas kan? Negatif 11,5. Sekejap. Dia terbalik juga. Kan saya cakap semuanya jadi terbalik. Kalau negatif, dia jadi positif. Negatif pun ke mana? Memang aku buat ya. Sebab sekarang ni korang tengah buat image ke objek. Jadi semua tu akan jadi. So, jadi 11 berapa? 11 negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih pula. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dah boleh lukis dua tu kan? Macam ni kan? Dah boleh lukis ke bawah. Yang ni tak? Belum turun lagi. 11 ke? 8, 5 ke dia positif 5 eh? Jadi ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dah. Tarik. So tarik dua. Kan ni titik ni dua ke belakang. Ni kita tarik titik ni tadi kan? Sekejap. Korang tengah garis. Kan ni kan? Okey. Nah titik ni kita gerak tadi kan? Titik ni belakang dia kan? Dua kotak kan? So, satu, dua. Satu translasi kita cuma buat satu titik pun dah boleh dapat 10 jawapan. Okey. Lepas tu yang tu 5 ke bawah kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ni. Satu yang ni boleh lukis kan? Okey. So, B. Okey. 11.
Apa yang mudi-mudi lah, mudi-mudi terus. Kumpul duit, kumpul duit. Ini saya contoh kan. Dekat apa? Kita tinggal cuba di airdrop cita-cita kita nama airdrop. Ah, jadi bunyi apa ni? Kalau ini video yang tinggal banyak yang saya aku. Kalau dia yang aku kita nak yang akan. Okey, ini B prime. So dia suruh buat yang pertama putaran ikut arah jam pada 10.3. Mana? 10. Okey, kalau dia kata ikut arah jam, kita kena buat lawan. Okey, ambil titik terdekat. Ni. Okey, garis, garis. Ni. Dah? Okey. Pakai pembaris biasa. Garis sepatutnya korang akan kena buku kat sini. Betul tak? Kalau tak betul, patahkan pembaris tu. Pembaris ni jangan patah. Betul tak? Okey. Okey. Ni pula, ni pula. Sambung. Korang pakai cara sama juga pembaris tadi. Kat sini betul tak?
Kat sini kita tak? Okay. Lepas aku kemarin tak tajam boleh suap gitu. Oh, boleh juga. Suap kemarin dengan motor boleh juga. Anggap sini nak jamin aku daripada Circuit Life Renaissance. Orang motor saya mungkin motor LC kot. Ni bunyi macam motor boat. Macam bunyi tak. Bunyi timing macam tu kan. Biasa dia buat apa kan? Dia tukar dia punya. Tu kan. Eh, Macam ni nak test skuter kan. Memanglah masa pergi-pergi lah. Lepas tu saya ikut je lah. Tak boleh lah. Hanya senyum je. Pokoknya dia kerja hantar. Belakang tu. Pandai dia buang pelik motor. Tak boleh kan motor tu. Betul tu. Kalau pergi jadi dia. Kalau saya pun dah buat. Nanti mak buat tak nak hantar tu sila. Kan kata kan betul tu insya pula kan. Jadi tu macam lah nampak tender tu. Okey. Dah. So, ini pula. So, yang tu kalau korang buat kat sini tak? Tak tu. Kan tepi atas je, nampak atas je. Korang kena ni janganlah. Tapi itu dah siapa nak tiru. Okey. Oh, tapi kata tidak nak buat center tu tengok juga Tengok kereta kat lain dah merah. Tengok kereta takut merah pun dah hijau. Baik. Dulu memang tu hijau je terus jalan. Sekarang tunggu juga. Dia motor lain tu kena langgar. Ui, banyak kat Renaissance kita tidak main. Dah dapat depan kan? So belakang kan dia cari dah kan? 1, 2, 3, 4. Ya. Dua kan? Ya. Nampak dia pusing lah. Okay. Cantik je. Kalau kita tak hidup, nampak cantik. Okay. B prime. Tu motor macam tu di Modi LC kan? Kali LC lah. Tu dah pernah beli satu kereta tau. Saya dulu pernah beli kereta. Kalau kau pernah dengar, nanti Google Toyota DX, tapi se-GL. Kita nak buat. Model yang apa lampu depan petak. Tu tayar belakang. Dia memang dah ada dah kereta tu. Dah siap dah. Lepas tu, saya bawa tu ada saya. Lepas tu mak, arwah mak saya, sedap lah kereta. Kereta. Dia panggil Senan kan. Sedap lah kereta Senan. Nak lah. Dia tukar. Macam ambil. Kena lah utama-utama. Tu tak adalah tuju. Oh, dah balik kereta Tiara. Potong Tiara? Tapi potong Tiara saya tu. Potong Tiara tu jenis. Yang papa bunyi exhaust tu. Sama. Sama. Tanya nenek kata saya. Rendah kan? Aku bawa balik kereta tu lawat gila. Lupa bongbong, terseksa. Mak saya pakai kereta tu. Dia bagi kat saya semuda kan. Dia ambil kereta tu. Okay. Saya betul. Hari ni nak buat. Dah, kereta tu dah tunggu. Kerjaya menyebabkan saya terpaksa meninggalkan. Okay?
Tapi kau kena ingat kalau korang ada minat tu, korang kena pastikan korang ada duit lebih. Jangan korang mengutamakan minat daripada keluarga korang. Kau kena utamakan keluarga dulu. Kalau kau ada duit lebih, kau dah cukupkan keluarga korang, boleh buat tengok kita. Dan saya dah cukupkan keluarga besar. Tapi masa pula. Buat kat sini nanti tak lah. Masa lah kan. Masa. Mesti habis punang sampai pukul 7. Kan lah. Jadi masa orang tengah maghrib. Kita buat video semua. Rasa-rasa tahu. Dia saya tengok. Tapi nanti tengok. Apa-apa tengok. Ya apa lah ini di masa maghrib. Okay. Okay. So. Next. Pantulan pada garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Pantulan saya cuma cermin kan. Korang nak tengok pantulan korang, korang tengok pukul 12 malam. Pantulan korang terbaik tengok pukul 12 malam. Tengok, korang tengok macam ni tu dapat tengok depan korang ke dapat tengok belakang korang? Ya, hari ni kau rasa malam Rabu buat lah. Kau ni cari malam ada tu kadar. Okey. Aku ada Okey, satu, dua. Satu, dua. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Iman, pasal Arab. Pasal Arab. Kira. Baik, saya kata Arba'ah. Apa malu-malu pula. Ada nas boleh? Ada di sini pula. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Sambung. Mestilah yang ni ke belakang dia kan? Ni belakang dia lah. Oh, no, macam ni kau nampak belakang korang. Kau nampak belakang? Ini betul. Sama ada korang yang tak betul ataupun cermin tu tak betul. Ya. Adik-adik ingat lupa pula. Kau ni dah masuk kau umur situ. Okay. Betul tu tak ni. Baik, kau beritahu. Dia baru nak test beritahu.